tuan kena ingat, bila mana tuan simpan emas ni, tuan takkan jatuh miskin. Takkan. Okey tuan-puan, dengar ni, jangan takut nak beli emas, jangan takut nak simpan emas, lagi-lagi emas public gold. Kenapa? Tuan-puan pernah dengar tak orang beli emas, orang simpan emas, makin lama makin miskin? Tak pernah kan? Confirm tak pernah. Mana ada orang miskin sebab dia simpan emas, lagi kaya adalah. Sebenarnya kita simpan dalam bentuk emas ni, kita sedang membina kekayaan kita dan kita mengukuhkan nilai kekayaan kita. Sebagai contoh, RM10 3 tahun lepas tak sama dengan RM10 sekarang. Nilainya makin lama makin berkurang. Berbeza pula dengan emas. 1 gram 3 tahun lepas berbeza dengan 1 gram sekarang, nilainya makin lama makin meningkat. Dan tuan-puan kena ingat, bila mana tuan-puan simpan emas ni, tuan-puan takkan jatuh miskin. Takkan jatuh miskin. Jadi tuan-puan, dengan public gold ni mudah saja tuan-puan boleh mula serendah RM100 ataupun 1 kilo ataupun ikut bajet tuan-puan yang ada. Orang muda pun boleh simpan emas, tuan-puan yang dah bekerja mesti boleh kan. Jadi tuan-puan boleh contact number dekat bio saya. Ingat, contact number dekat bio saya supaya saya boleh add tuan-puan masuk dalam grup support system, supaya kita ada seka menabung dalam bentuk emas dan tuan-puan boleh dapat manfaat daripadanya. Jadi jangan bertangguh lagi untuk mulakan simpanan yang pertama. So dapat satu, cik komen. Jangan lupa follow.